Jadi petang ni saya berada di Pantai Pasir. Pantai Pasir ni dekat dengan Kampung Kandis. Dia dekat dengan Masjid Mukim Kandis. Pantai ni tenang lah. Dia punya landai. Budak-budak suka sini sebab dia pun air dia pun tak adalah dalam sangat. Dia punya landai, jadi kita nak lepas anak kita tu dengan pemerhatian tu kita rasa yakin sikit lah. Lepas tu orang pun ramai sekeliling. Kita tengok ini di hujung sana tu itu Villa Danila. Sekarang dah tak ada orang dah. Dulu meriah situ tu. Tengok kawasan dia. Tapi yang saya pelik ni apa ada pempos. Allah, pelik jugalah kesedaran orang yang datang pantai ni. Sedih juga tengok sampah tu. Tapi inilah tempat yang ada untuk orang ramai. Cumanya kita nak salahkan siapa? Salahkan pengunjung yang datang. Masing-masing, kalau masing-masing tu jaga cakna, mungkin tak adalah buang sampah merata-rata. Okey, dekat sana tu pulau perhentian kecil, pulau perhentian besar. Dekat lah, nampak bayang-bayang kan. Dekat tu ada satu biji kapal tengah anchor tu dekat laut tu, kapal kecil tu. Dia mungkin dia base dia dekat hujung tu ada Tok Bali. Mungkin sinilah. Jadi adalah suasana negeri kita macam mana. Indah dalam foto dalam indah.